Lah. Okey. Sekarang kita tengok. Kalau kurang nitrogen, pokok kita akan jadi kuning lah. Kuning. Tak, ni belum lagi. Kemudian kalau P tadi saya kata batang kan. Okey, kalau dia cacat, dia tak sampai ke pokok. Batang dia akan cacat. Dia punya bawah tu gemuk. Jadi buntut jadi gemuk. Dia akan turun. Contoh. Ni. Bawah gemuk, atas kurus. Nampaklah sikit. Jadi tirus ke atas. Okey, kemudian kita tengok unsur yang ni. Kuning kan? Ini ialah unsur magnesium. Okey, bila dia kuning macam ni, dia unsur kurang ni. 2.5 ni, dia kurang. Okey, dia sama juga. Dia membantu menyokong nitrogen untuk untuk menghijaukan daun. Kalau dia dah kuning macam ni, maksudnya dia merencatkan proses fotosintesis jugalah. Bila dia dah terlalu kuning, dia akan jadi mecur di hujung. Okey, ini N ya, nitrogen.